Selain agihan kewangan, usaha mengoptimumkan agihan dana zakat dilakukan secara sistematik dan berimpak tinggi melalui pembangunan institusi asnaf seperti Inapan Kasih Sayang sebagai pusat penempatan anak-anak asnaf dengan kemudahan pendidikan yang lengkap dari bantuan pakaian seragam, yuran pengajian, kelas tuition, kelas agama serta penginapan asrama sehinggalah pengangkutan ke sekolah. Saya mengambil kesempatan ini menyeru agar semua pihak terus memberi sokongan untuk terus memperkasa institusi zakat sebagai sumber kekuatan dan kemakmuran umat Islam negeri Pulau Pinang. Zakat membangun sosioekonomi ummah. Di sebalik kemajuan negeri Pulau Pinang, masih ada yang memerlukan perhatian dan kasih sayang. Di sinilah bermulanya harapan melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Namun bukan semua pelajar dapat menikmati pengalaman indah tersebut. Ada dalam kalangan ibu bapa yang belum mempunyai peruntukan yang cukup bagi melakukan persediaan sesi persekolahan anak-anak mereka. Paling perit apabila si anak yang berada di peringkat sekolah rendah sering bertanyakan bilakah waktu mereka dapat memilih kelengkapan bagi memulakan sesi persekolahan. Dalam kelam, pasti ada sinarnya. Melalui agihan zakat, pendidikan secara tidak langsung akan membantu kalangan asnaf yang memerlukan, terutamanya di negeri Pulau Pinang. Inapan Kasih Sayang adalah satu inisiatif Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang yang dibiayai oleh kutipan zakat. Ia menyediakan tempat makanan dan kasih sayang buat anak-anak asnaf untuk mendapat pendidikan yang lengkap dan sempurna dari sekolah sehingga asrama melalui pembiayaan yuran dan bantuan pakaian seragam sekolah, kemudahan kelas tuition, kelas agama, perpustakaan mini, bilik komputer dan sebagainya bagi anak-anak asnaf yang memerlukan. Melalui zakat anda, hidup anak-anak di sini berubah. Bukan sekadar tempat tinggal dan pendidikan, tetapi juga kasih sayang. Setiap sen zakat yang anda tunaikan disalurkan dengan amanah bagi memastikan mereka tidak terpinggir. Amanah ummah dijaga, hak asnaf dibela. Inapan Kasih Sayang dibuka secara rasminya pada tahun 2012 dengan jumlah pelajar asnaf sebanyak 86 orang yang terdiri daripada 52 orang pelajar perempuan dan 34 orang pelajar lelaki. Asrama ini mempunyai 3 blok utama iaitu asrama lelaki, asrama perempuan dan bangunan pentadbiran termasuk pejabat, dewan utama, dewan makan dan surau. Asrama ini mempunyai 60 bilik dengan jumlah penghuni bagi setiap bilik seramai 3 orang. Semua penghuni asrama ini bersekolah di Sekolah Kebangsaan Arah Rendang, Sekolah Kebangsaan Tasik Gelugur dan Sekolah Kebangsaan Pokok Sena. Zakat anda, harapan mereka. Jom tunaikan zakat bersama. Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.